Dah siap? Dah siap dah. Cantik lah, apa masalah dia? Masalahnya sekarang ada 3 skru lebih. Dia punya ni karburator. Karburator kau buat apa? Saya buatlah, saya buka nafas dia. Buka nafas? Buka nafas dia. Jadi angin tu lepas. Angin lepas? Angin lepas, bila angin lepas, berbau pula. Banyaklah. 3 murtabak, 4 roti canai, 2 jagung. Kenapa? Ada buat ni ke? Family gathering ke? Simpan. Tak habis. Tapi hari tu Pak Long ada belikan saya apam pulang. Sedap betul lah. Sudah dah jumpa dah antara abang-abang lah. Ya ke? Cantik. Salah seorang je. Ada kat sini? Ada. Tak sangka Batok Man tadi mimpi. Saya mimpi kena batuk ular. Kena batuk ular. Kau tak kuat. Aku mimpi di Patok Naga. Besar. Akan announce siapa Zura akan bagi dia punya ciri-ciri. Jom. Tak sabar kalau macam ni. Okey. Boxer londe sekejap InsyaAllah. Okey. Itu bukan kalau tarik, itu bukan boxer londe. Bontot jatuh. Longkang-longkang lekuk-lekuk tak ada. Ini tak payah. Ini tegak. Muka kau. Kita cerita pasal dia. Kita cerita pasal dia kejap. Ni, Kau ni jangan datang kampung aku. Kenapa? Takut budak buat main congkak. Penyakit bapa. Bapa? Salah. Cik Ahmad. Tengok Cik Ahmad tu. Sebenarnya macam cermin terpantau balik. Saya nak berubah. Berubah macam mana lagi? Dah teruk sangat ni. Jadi itulah. Jarang muka orang dia kerawang. Aizat ikut kami ya. Ikut kat belakang. Dia nak ikut belakang ke depan satu baris dengan kita ke? Dia tak payahlah. Kau tak payahlah. Tak payah. Kau tak saya dululah untuk permulaan ni sembahyang kat rumah dulu. Berlatih dulu sembahyang kat rumah. Ni kau orang lain dah rukuk kau berdiri lagi kan.